Hai korang, hari ni saya nak share dekat korang satu pot lunch favourite saya dekat Sumbangjaya, Warung Nasi. Okay, warung ni terletak dekat Grand Majlis Sumbangjaya SS15 dan diorang ni menyediakan macam-macam lok campur untuk makan tengah hari tau. Kalau korang nak tahu kat sini bukan lok campur je ada tau. Kalau korang nak masakan panas, diorang boleh je buat. Ayam buttermilk ada. Wah, ni favourite saya, ikan asam rebus. Apa lagi? Gulai kawah. Yang ni pun best juga ni. Siput sedut. Macam-macam lah, korang boleh pilih je korang nak mana. Yang colik pun ada tau. Kita ada ikan, bergedil, sosis, ni apa? Wonton. Oh, macam menarik je ni bang. Nasi barabis ada tak? Ada. Saya nak order satu? Boleh. Jadi ni dia lok campur yang saya ambil untuk makan tengah hari-hari ni. Saya ambil gulai kawah daging, lepas tu rebung masak lemak, kita ada bergedil, ulam-ulam sambal belacan dan favourite saya siput sedut masak lemak. Kita ambil dulu daging gulai kawah dia. Walaupun ni nasi campur je tapi gulai kawah dia memang pekat. Lembut ya daging dia. Terasa rempah-rempah dia. Okey, kita ambil pula ni rebung masak lemak, kita cicah dengan sambal belacan. Campur dengan kuah kari ni. Rebung masak lemak ni pun sedap gila. Bergedil, cicah sambal belacan juga. Petai. Nasi barabis ni antara signature menu juga dekat warung nasi ni tau. Owner ni cakap untuk daging barabis ni dia ada rasa yang unik yang tempat lain tak ada. So kita tak tahu unik ke macam mana. Jom kita try rasa. Lagi rasa dia, di sini ada macam rasa rempah-rempah herba tau. Dia punya cili pedas tu ada, tapi dia punya hujung tu ada juga lagi rasa pedas-pedas herba dia. Jadi kepada yang masih tercari-cari pot makan tengah hari nasi lauk campur area Sumbangjaya ni, cepat-cepat datang dan try lauk pauk yang ada di warung nasi SS15 ni bersama kawan sekerja atau keluarga. Confirm berbaloi dan sedap.